Dan usaha tu adalah tugas kita sendiri. Jadi sepatutnya kita perlu ada kesedaran daripada awal untuk merancang kewangan kita dengan baik, untuk adakan tabungan yang kukuh, supaya pada satu ketika nanti apabila diberi pilihan, kita boleh buat keputusan untuk menunaikan ibadah haji pada usia yang muda. Tuan-puan, memang menunaikan ibadah haji ni kena pada usia yang muda. Saya menunaikan ibadah haji tu pada usia saya 33 tahun. Saya ingat dah muda lah. Rupanya betul kata Dr. Lokman. Setiap kali balik daripada semua perjalanan kita tu panjang-panjang daripada tawafnya, waktu operasi masyair, daripada Mina kita berjalan untuk melontar setiap hari. Tiap malam balik itu memang terbaring kepenatan, kaki sakit-sakit. Itu pada usia 33 tahun. Bayangkan macam mana kita pergi pada ketika tu usia kita 60-70 tahun. Jadi atas sebab tu tuan-puan, buatlah keputusan untuk menunaikan ibadah haji pada usia yang muda. Bayangkan tuan-puan, tuan-puan dah dapat K yang keempat, iaitu dah ada peluang. Tuan-puan dah survey beberapa PJH, dia kata, okey Dr. Fadli ada tahun ni kita ada satu kekosongan untuk jemaah haji bagi syarikat X. Dr. Fadli nak berminat tak? Pakej kami sekitar RM30,000. Tapi pada ketika tu kita tak ada kewangan yang kukuh. Ya Allah, kalau saya mengalir air mata saya tuan-puan. Sebab apa? Seolah-olah sebelah kaki kita tu dah nampak Kaabah.